Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita telah hadir ke Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu dan juga bapanya. Okay, hari ini dalam kes pengadu kita pada ini, beliau telah terjerat dalam satu sindiket pinjaman Ahlong. Dia telah meminjam sejumlah wang dan telah melakukan pembayaran juga. Tapi malangnya pihak Ahlong meminta boleh dikatakan 2 ke 3 kali ganda. Okay, saya sudah pinjam sama Ahlong dekat 40 lebih ribu. So sekarang dia minta lagi, bayar 20 ribu lebih. Sekarang dia minta lagi 80 lebih lagi. So family dia sudah kacau. Ya, ada dia main kacau. Dia main kacau dengan WhatsApp lah. Dengan WhatsApp, semua ahli keluarga semua kena. Semua dia WhatsApp main kata nak minta bayar hutang semua. Habis dekat-dekat ini ada satu orang main dekat rumah. Okey. So lebih kurang macam ni lah. So sambil buat mengadu pada NGO lah. Okey, kita berharap agar satu tindakan dapat diambil oleh pihak agensi siasatan dan kita akan serahkan bukti-bukti berkaitan sindiket Ahlong ni. So kita berharap agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.